Assalamualaikum, makcik. Waalaikumsalam. Boleh tumpang tanya, makcik? Makcik kenal tak Sukri Supian? Anak ni siapa? Saya kawan dia satu ofis kat Kuala Lumpur tu. Kamu kat Kuala Lumpur kerja apa? Di dispatch, makcik. Dispatch tu benda. Dispatch tu mengantar surat lah. Makcik tolong jangan tanya dah. Berapa puluh kali dia makcik tanya. Saya kerja dispatch. Kerja saya hantar surat. Makcik, jangan banyak tanya dah, makcik. Saya nak tahu kat mana rumah Sukri Supian je. Itu je. Sukri Supian tu baru je, umur 17 tahun. Saya bukan tanya umur dia berapa tahun. Saya nak tahu rumah dia kat mana. Betul. Masuk bulan Mei ni, genap umur dia 17 tahun. Saya bukan nak tanya umur dia berapa tahun. Saya nak tahu rumah dia kat mana je. Sukri Supian tu baru umur 17 tahun. Siapa pula nak tanya je lahir bila. Saya nak tahu rumah dia kat mana je. Itu je. Lah, kamu tak percaya ke? Betul, umur dia 17 tahun. Makcik. Makcik tahu tak sebenar rumah Sukri Supian ke? Tak tahu. Lah, kamu tak percaya? Betul, makcik tak tipu. Masuk bulan Mei ni, genap umur dia 17 tahun. Makcik tahu tak rumah Sukri Supian ni? Betul, masuk bulan Mei ni, genaplah umur dia 17 tahun. Saya tak kira kalau saya nak tahu mana tempat. Saya nak tahu mana rumah dia, bukan saya nak tahu dia 17 tahun ke 27 tahun. Bukan 27 tahun. 17. Orang bukan nak tahu 17 ke 27 tu. Orang nak tahu rumah dia kat mana. Menyampah makcik ni, lain tanya, lain jawab. Baliklah punya. Makcik tahu tak berapa umur Sukri Supian? Oh, rumah Sukri Supian tu ke? Umur dia berapa tahun? Rumah dia tak jauh. Rumah dia, kau jalan terus je. Terus? Lepas tu kau belok kanan. Belok kanan? Lepas tu rumah yang pertama tu lah rumah Sukri Supian. Oh, rumah pertama. Terima kasih, makcik.